Sebutan dia salah lah. Tapi lepas masuk kelas ni jadi macam okey lah. Bunyi dia. Okay, nama saya Nur Zahidah binti Abdul Halim. Ibu kepada Muhammad Al-Fatih. Fatih ni macam dia tak pandai lagi lah membaca. Tak pandai lagi baca, kita nak ajar pun entah betul entah tidak kan. Itulah kita usaha jugalah untuk mencari kelas bahasa Inggeris ni. Peningkatan lah, dulu sebutan dia salah lah. Tapi lepas masuk kelas ni jadi macam okey lah. Bunyi dia. Communication pun antara saya dengan budak-budak dalam kelas dia tu kan. Okey lah. Sama-sama dia orang tu kan. Cikgu Alia pun Pak Al-Fatih dipanggil nama-nama seorang-seorang kan. Seronok lah. Kita tak sangka lah kan dengan mengikuti kelas ni anak boleh maju macam tu. Kalau kita tak pergi kelas entah macam mana anak kita kan. Macam tu lah. Maknanya berpuas hati lah ada peningkatan ni kan. Kalau kalau ada boleh juga nak teruskan lah. Sebab kita dah berpengalaman kan. Cara kelas fast track ni macam mana dia punya pasal-pasal dia lah. Macam tu lah dia punya ajaran dia kan. Boleh lah juga cuba untuk subjek lain lah. Yang pertama kali saya nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Alia di atas tunjuk ajar yang telah diberikan kepada anak saya daripada tak pandai membaca sehingga pandai membaca, tak boleh berkomunikasi, boleh berkomunikasi. Semoga dengan tunjuk ilmu ini Muhammad Al-Fatih dapat pada masa sekarang dan akan datang lah. Dan bagi di luar sana untuk anak yang ni tak pandai baca lagi, boleh lah pada Fast Track Academy untuk mencuba lah supaya anak-anak boleh boleh membaca daripada pandai hingga pandai membaca lah dan seterusnya lah.